cerita zaman yang lama. Di helaian buku tersimpan rahasia, warisan bangsa terus bernyawa. Ini kisah empat sekawan mencari jejak sebuah zaman, belajar sejarah penuh makna agar tak hilang cerita bangsa. Dari langkah kecil kami bermula menjaga warisan sepanjang masa. Dah kalau kita buat tajuk gini, siapa nak tengok? Dia tambah bosan. Awak hampa kalut sangat ni. Cuba bawa bertenang. Kita fikir yang pelan-pelan. Nak ligan apa? Ibu kelakar ke dak? Ya, kami rasa idea tu dah kacak dah. Kawan-kawan sedar tak? Tanpa kita rancang, perbualan kita tadi dah menjawab tajuk dokumentari kita. Menyulam warisan, merakam peradaban. Maksud hang, setiap dialek yang korang guna tadi bukan sekadar logat, tapi arsip sejarah yang hidup. Oh, faham? Arsip sejarah yang hidup ialah warisan yang terus bernyawa melalui bahasa, budaya dan cerita masyarakat. Setiap perkataan, adat dan tradisi menyimpan kisah masa lalu yang diwariskan kepada generasi hari ini. Di Terengganu, sebutan perkataan jadi an, makan jadi makan. Ia kesan daripada topografi, pantai dan pengaruh perdagangan campur masa lalu. Perkataan kalu atau ligan di utara ni cerminan peradaban Kedah tua. Bahasa Melayu Sarawak meminjam dan mengasimilasi banyak kosakata dari bahasa peribumi Borneo Raya. Bahasa Melayu itu akar kita. Dialek pula adalah ranting dan daunnya. Biar berbeza bunyi di lidah, Namun ia tetap merakam satu tamadun yang sama. Ini cerita kita. Menyulam warisan, merakam peradaban. Awak mari sini, tengok molek-molek warisan kita. Bahasa ni bukan sekadar kata. Bahasa ni nyawa orang kita. Sejarah hanya menjadi warisan apabila generasi memilih untuk menghidupkannya. Warisan bukan sekadar kisah yang dibaca. Ia ialah perjalanan yang dirasai dan setiap generasi menjadi sebahagian daripada sejarah itu.